Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya masih sama juga, iaitu hari Sabtu 14 hari bulan November 2025 Masihi bersamaan dengan 23 jam di awal 1447 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 6.16 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tak balik ke rumah lah. Saya terus pergi ke semaya maghrib di kapal pada buah atau surau kapal pada buah. Lepas tu mai syak pun dia keluar pada buah. Betul ada jamuan apa ni, ada apa, kenduri, bukan kenduri, maknanya ada majlis tahlil arwah. Itulah sama seperti 2 minggu lepas lah. Masih arwah yang sama lah. Saya kata itu bekas rakan sebaya saya tu lah. Bekas pula rakan saya. Rakan sebaya saya semasa sekolah di SK Pasaraka dulu lah. Nenek dia bukan dia, nenek dia sama umur dengan 30 lah dengan saya, geng 1989. Okey, batch sama lah, sekolah SK Pasaraka. Lepas tu ada dia tak ada sekolah, tak pernah sekolah dengan saya. Pasal sekolah menengah pun tak sama juga, dia Wataniah, saya SMK Bukit Payung. Okey, lepas tu lepas sesam dia tu ada jamuan makan lah. Dia bapak dia lah, ayah dia tu, jamuan rumah bapak dia lah, rumah ayah dia lah, ada jamuan makan. Ayah dia tu menantu kepada arwah. Jamuan makan laksa, 2 jenis laksa lemak dengan laksa Penang. Lepas tu saya makan tu, lepas saya makan tu barulah saya suruh balik ke rumah. Tidur dah malam tadi, saya tidur pada pukul 12.40, bangun sedar dah sejak pukul 5 sedar dah. Tapi sambung macam sedar, sambung macam tidur. Akhirnya bangun pada 9.40 minit pagi. Lepas tu isunya ajak nak guna bersih kamera, saya tak boleh juga mak saya. Sebab dia nak guna je, saya terpaksa keluar jalan kaki. Sebab hari ni hari petang juga lah, boleh kata hari petang juga lah, pasal ada saya terlibat secara langsung juga lah dengan majlis pertandingan bidah kepada bar ni, main lastik bidah ni, pertandingan bidah siri ke-6. Siri ke-6 dah. Yang dulu video dulu saya jadi ke tu, sebab saya sebahagian daripada penaja. Hari ni pun saya juga sebagai penaja juga, jadi penaja juga tu kategori kanak-kanak. Lepas pun saya dah sekali dah jadi penaja untuk kanak-kanak. Jadi saya dari YB kan berdebat, saya sebagai YB pada bar masa tu, saya bagi dia. Kali hari ni dijemput bekas pengusi MPKK kepada bar ni, Pop Susuk. Saya selalu pernah juga saya cerita dari video ni. Okey, jadi dalam video saya ni, lepas tu dia jemput pihak IMAX ni, pihak pejabat penyelarah kepada bar tu, IMAX lah. IMAX dia ada dua, IMAX dengan penyelarah dong. IMAX ni untuk parti, dong ni untuk secara kerajaan. Jadi dua lah jabat, pasal kata ada dua. Dia duduk dia berapa pihak IMAX lah mari jadi apa hadiah tadinya. Jadi saya pun itulah, jadi inilah, jadi lah. Saya jadi holder hadiah lah. Dia jam pagi, jabat terpetuah saat dia, jabat terpetuah apa semua tu. Tu cerita ini tadi tak ada nak rakyat lah tu. Jadi saya mari tu, kalau saya pergi tak ada, saya makan sarapan dah cik dah ni. Lepas tu kebetulan anak dia cucu cik dah tu, iaitu anak apa ni, anak cik dah dia ada anak, cucu cik dah lah, maknanya birthday tu tadi. Saya tunjuk dia tu, nama Aidan. Saya tak ada sempat tulis dalam video review tadi, nama dia Aidan. Baru saya tanya cik dah lah, anak bapak pada baby tu almost setahun dah, pada awal November baru ni, hujung Oktober. Saya tak ingat nak tanya, tapi itulah, saya bagi birthday kan, setahun dah, cukup setahun dah, kena ada setahun dia apa sambut birthday dia. Jadi Muhammad Hanif, bekas classmate saya pada SK Pasaraka dulu, sama dengan tadi juga. Tadi tidak nenek kepada arwah, okay? Tadi arwah malam tadi, cucu pada arwah tu tidak classmate lah tu, rakyat sebaya saja, tak masuk pasal dia level tinggi, best student ke.
Saya ni biasa-biasa ya. Okey, sama dengan ni Hanif lah, ada sempat 2 kali lah Muhammad Hanif ni. Bapak baby tu. Lepas tu saya pun tu lah. Saya buat video tu dulu sampai kepada dia. Lepas tu saya terus jalan kaki dah ada 300 meter juga lah. 300 meter juga nak pergi ke Kedai Fikri tu. Kat Tanding Lebih dah tu. Lepas tu saya jadi tukar hadiah apa semua tu. Lepas tu acara tu saya tak ada nak video, tak ada nak apa, tak ada bergambar apa lah. Tak ada nak video lah. Kat cuaca pun tak gelap mana lah, tak apa comel, tak apa mana. Lepas tu pada sudah tu saya terus mai ke sini semula. Sesak cara saya mai sini untuk mandi. Lepas tu saya pergi jalan kaki pula untuk pergi ke masjid pula. Mai masjid pada masyarakat. Lepas pada masjid tu saya singgah makan kena maksu sekali dengan ni lah. Adik saya dengan Toki. Toki ni adalah kakak saya dulu. Bukan kakak mana pernah. Tapi level umur saya tak sama lah dia. Tapi saya pernah kerja dengan dia lah. Saya pun pergi ke ni lah. Lepas tu balik pada pukul ni rehat kejap. Lepas tu klik semaya asar di rumah. Pukul 5.30 nak di maya asar. Lepas tu dah semaya 5.30 pukul 5 setengah maya asar terus maya ke sini. Pukul 6 saat ni terus buat video ni. Pukul 6 apa? 16 ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.